Tidak masalah. Ada Pak. Mereka ini disatukan dalam satu program Cododol ni supaya kita merapatkan hubungan di antara agensi dan juga jabatan dan masyarakat dalam Dun Pantai Kunduh ini supaya mereka tak ada gap antara satu sama lain. Sebab saya tengok di Pantai Kunduh ini polis, bomber, tentera dan juga agensi jabatan sekolah, mereka sama-sama saling membantu antara satu sama lain. Jadi bagi saya program begini ni baik untuk orang kata menyatukan perpaduan di antara komuniti dan juga agensi dan jabatan. Selain daripada sekolah, belia pun terlibat sama. Kuih ni disajikan oleh wanita daripada Don-Don. Maknanya di pantai bahagian Tangga Batu ni ada 4 don, Sungai Udang, Pantai Kunduh, Kelebang dan juga Payung Rumput. Inisiatif masing-masing lah. Jadi program sebegini memang saya akan kekalkan insya-Allah di masa-masa akan datang.